So, nama siapa? Oh. Ni baru datang. Fan. Yelah kita ambil bola. Nanti kejap. So, sama sekali yelah hari Jumaat tu jumpa dia. Hari Jumaat ke hari Khamis? Hari Khamis. Jumaat cuti. Dia pun saya dah tahu. Ada ni Mika. Dia teman dia. Nantilah. Nantilah pakai kasut nanti kan. So kita habis 6.30. So kita orang macam ni lah. Santai-santai je. Santai-santai je. Nanti kalau tengoklah yang mana yang kita nak training yang asas-asas dulu. Basic kan. Dia dah abang kan? Dia sulung. Adik dia lagi? Oh ni. Okey. Diorang je. Boleh lah kalau start darjah 3 okey lah. Anak sulung. Sebab dia benda ni kita minat kan? Tak minat. Tak boleh. Oh ni dia player baru ramai hari ni. Awak nama apa? Oh kawan dia? Oh. Abang Olivia bukan? Bukan lah. Ingat sama. Jangan ambil bola. Jom ambil bola. Ramai ni ambil bola. Mika. Abang mana? Abang tak ada? Engkau nama apa? Izrul. Izrul. Kau dah tulis nama Facebook belum? Belum. Lepas tu? Saya kasih hilang kertas tu. Lepas tu macam mana kau tahu ada training? Saya dah tulis dah WhatsApp tu. Kuliti beritahu. Oh dia kena tulis nama ni. Sekolah mana? Awak? Sikit Subang. Dia kawan. Dia nak ikut. Oh boleh. Kalau ada saya tak. Boleh ikut, tak ada masalah. Terus dia sama. Tapi kena masuk dalam grup lah. Mike. Ni nama apa? Adam. Adam. Kita nak ikut. Dia yang ada teman. Boleh je. Bukan salah pun main buat tanpa tak ada salah. Okay puan. Nanti saya beritahu dalam grup lah. Cikgu dia nak join, saya bawa dia kasut, dia boleh join. Boleh. Dia nangis lah. Kita santai-santai je lah. Alright. Okay. Okay, bye. Habis dah. Lah. Okey, jom balik. Afina je beli. Yang dia boleh. Saya dah sampai lama. Saya baru sampai, sir. Ya ke? Ya, sir. Okey, nanti saya beritahu dalam. Ni kakak, sini kakak. Oh, ya ke? Oi, buat apa? Apa lagi yang tak kena? Okey, semua depan saya dulu. Depan saya sebab kita ada ramai pemain baru. So, sila duduk. Duduk pandang saya. Duduk. Duduk. Semua pemain adalah pemain mahal. Berharga ya. Duduk. Mahal lah. Budak ni. Saya suruh duduk, dia pergi duduk kat kelas. Kenapa? Aduh, macam mana nak jumpa Jepun ni? Aduh, malu nak jumpa orang Jepun. So, kita ada pemain baru darjah 3. Darjah 3. Berarti kawan kau? Tadi kawan kau di mana? Ada perampok. Dia ke mana? Dia lari ke? Dia tadi lelaki tu. Tadi lari pergi sana. Balik. Kenapa dia balik? Mabuk. So nama awak apa? Izrul.
Azrul? Nio? Bola jangan bang, bola jam. Nanti awak tak dengar apa saya cakap. Nama awak Nio eh? Ni bahaya sikit sebab dia bukan bahaya lah. Saya takut nanti ayah awak cari ni. Dia bahaya. Sebab tak ada masuk dalam grup. Kita kena masuk dalam grup. Oh, dia. Oh my god. Macam Olivia kan? Olivia dengan Dania. Dania. So bila awak nak masuk grup? Bila nak masuk grup? Kena masuk grup eh. Kalau tidak bagi dia notifier nanti saya WhatsApp dia. Kemudian kita ada 6 tahun kan, Mika dengan Afina. Okey, kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya kata ni abang, bam juga. Darjah 6 pun bam, darjah form 1 pun bam. Bam bukan orang tu. Okey. Pertama kita kena tunjuk dulu cara-cara nak warm. Selalunya kalau warm up memang lambat lah. Push up. Nak warm up kita kena berlari, kena macam-macam lagi kan. Jogging. Tapi untuk nak singkatkan masa ni kita terus belajar digging ball. Siapa yang pandai adik-beradik ni pandai lah. Awak dua orang kat depan nak tunjuk kat budak baru. Ini Afiq dengan kamu ke adik perempuan ke? Okey. Awak dah tulis dalam grup ke? Tak ada pun. Last minute. Bahaya lah. Okey, digging ball. Okey, digging ball. Digging, setting, digging, setting. Okey, stop. Awak nampak benda ni macam remeh Benda ni lah yang paling penting sekali. Ni awak ni. Tia. Macam mana ni? Saya boleh record tau. Tia lah. Rumah semua video saya ada dalam channel saya lah. Okey, faham tak cara buat tadi? So, 2 orang. Sekali. Dia tak faham. Okay, go. Baik tengok video je. Balik tengok video je lah. Kita nak training. Aduh. Awak tak training pagi ke? Tak, dia memang tak nak. Kenapa tak nak ni? Tak tahu bila. Lah, setiap pagi lah. Apalah kau ni. Okey, 2 orang 1 bola. Buat barisan sini. Buat barisan depan saya. Pijak gaisan kru macam biasa. Bola yang kecil tu. Tak lah, tu saya 4. Kau menengah saya 5. Kau tengok betul. Ni garisan. Kawan awak mestilah di depan. Jauhnya. Jangan jauh sangat. Pergi depan sikit. Cepatlah. Hari-hari benda sama. Cepatlah. Ni Olivia dengan Dania. Siapa? Sini. Belum lagi. Belum mula lagi. Kawan pun tak ada. Pasangan pun tak ada. Okey, awak sini belakang sikit. Kita jangan timbang bola lagi. Sebab apa jangan timbang bola? Sebab tangan kita tak kuat. So kita akan baling bola ni. Awak jarak sikit. Sini. Sekolah luas lagi. Sekolah lagi. Alright. Saya nak baling bola tu ke bawah. Kejap tengok ni. Macam Afiq buat. Go Afiq. Baling ke bawah. Baling ke bawah. Okay, good. Okay, baling ke bawah macam ni dulu. Okay, go. Tinggikan bola. Macam Mike buat. Tinggikan bola. Lagi. Kau nak pecah tingkap ke apa? Kau nak pecahkan tingkap ke? Kau nak bayar pula 500 tu. Ikut arahan saya. Okey, 2 tangan, 3 minit. Okay, good. Alright, good. Lagi. Ke depan lah. Balik ke depan. Okay, belakang sikit. Ni awak belakang sini. Kat merah ni. Kat laluan jalan ni merah sikit. Anis. Olivia. Udah. Dia tak sampai. Tangan dia tak kuat. Okay, lagi. Saya nak tolak 1 tangan saja. 1 tangan. Tangan yang awak serve. Mana yang tangan yang awak serve? Okey, kalau kanan, kalau kiri.
Bumbung. Oh, okey. Tak kuat. Kalau bola tu tak tinggi tak kuat lah. Okey. Kuat lagi, kuat. Alah, hai Fatimah ni. Main dekat 20 tahun dah. Tinggikan bola. Okey, kuat sikit. Macam itulah Sena. Tapi tadi 2 tangan, Sena 1 tangan je. Kuat lagi, kuat. Macam Atika tu. Akila. Mika depan lagi, Mika. Mika depan lagi. Depan lagi Mika. Depan lagi Mika. Alright. Okey. Balik ke bawah. Kuat sikit. Ya, betulkan seluar. Hana. Hana ya? Firas. Firas kan? 5 apa? 5G? Firas. Sekejap kena ajar budak ajar 3. Hana kan? Ni awak bola mana? Okey, Hana sini, Hana. Hana sini. Firas sini. Bagus. Okey, Hana dengan Olivia. Tukar. Hana dengan Olivia. Ni. Awak dengan abang ni. Abang sini, abang. Abang depan. Kenapa banyak bola? 2 orang 1 bola. Okey. Balik kat dia. Satu lagi bola tolak ke tepi, Firas. Dah dua-dua tolak pula. You ambil. Apa Damia kan? Okey. Alright, dah habis dah 3 minit. Kita akan pukul bola Lambung dan okey, go. 5 minit. Balik tangan kiri. Bola tak tinggi maknanya tak serve, tak lepas. Tak kena muka saya lagi. Afina kena muka saya. Tak kena. Itu tolak pukul. Oi. Saja Dia saja tu. Weh, gimana tu? Allah, pukul. Tapak tangan, bukan jari. Ya Allah. Kau buat apa ni? Pukul ke bawah. Kita suruh serve pun. Pukul ke bawah. Kau pergi mana ni? Jauh sangat kau ni. Nama aku lupa dah. Nama apa kau panggil? Orang panggil kau nama apa? Miau. Neo nama dia. Oh, Neo macam cerita Matrix tu ya? Bukan macam Mike. Kuat lagi. Tak kuat apa? Kenapa kau tak kuat? Kuat lagi. Balik dan pukul. Tak kuat Tak kuat apa? Sarawak ke Sabah? Engkau? Apa tu? Selangor. Selangor? Tapi kau macam Sarawak je. Tu ayah. Rumah kat mana? Seri Bintang. Dekat je. Kenapa kawan kau lari pula? Nak ajar training pun. Okay, betul. Bawah tu kau share. Macam Mike ni. Cool. Balik tangan kiri. Kau pukul tangan kanan balik tangan kiri. Woi. Apa tu? Salah. Pukul bawah tu. Come on. Balik pukul. Okey. Tak kena. Cepatlah. Cikgu tak sangat. Balik tangan kiri. Kau balik tangan kanan. Balik tangan kiri. Macam tu. Tu tolak. Sudah nama tak datang. Tuition. Tu siapa? Meh. Dah solat Meh? Ameh? Dah solat belum?
dah. Okey, Mei. Mei, satu bola, Mei. Mana tadi bola tadi? Satu bola. Bola ada, Mei? Bola? Belakang, Mei. Hei. Depan dah. Kau ni kenapa? Ambil bola tu, ambil. Sofia. Nah, tak ada awak dengan dia lagi. Hoi, cermin. Pecah bayar Pecah bayar. Cikgu ambil siapa tu? Kejap Wait, dengan cikgu. Kejap. Ambil dengan saya lah. Okey, depan. Okey, depan sikit. Sama dengan saya. Sama dengan tiang. Awak sana. Belah sini ke depan. Sama dengan tiang. Empat tiang. Awak sama dengan tiang. Tu ada. Siapa nama? Syafiq apa? Koyong, kau dah tengok nama dalam grup ke? Kau dah tengok nama dalam grup belum? Ni saya pelik ni. Dalam grup 3 orang je lelaki. Ya, awak dengan Koyong. Okey, digging ball. Baling kawan, digging. Kau lah. Okey, baling. Digging ball. Okey. Digging. Macam tu. Okey, go. Tak sampai. Buat lagi. Buat bagi sampai. Baling kakak tu. Baling. Tangan di bawah. Tengok kakak ni buat. Tengok kakak buat macam mana. Tengok kakak ni. Kejap. Mana macam mana tangan dia? Kejap pula. Tunjuk kat dia. Firas. Lurus. Dia tak lurus tu. Bola ni kena jatuh di sini. You tak boleh bengkok tangan. You straight. Okay nah? Alright. Okay, good. Pukul. Salah. You punya bola. Tangan lurus. Di sini. Okay. Alamak. Habis jatuh balik. Okay, buat 5 minit. Alah, ni pun lama tak datang. Dah jam 4 Ya, ikut. Itulah. Abang kau je datang. Abang mana? Abang kau lah, Abang. Macam biasa main game. Okay, good. Okay, berhenti bola. Berhenti. Yang belah sini je pegang bola. Awak dengar? Ni Dania sana bagi bola. Dania kan? Saya tak ingat. Saya ingat Olivia, Neo, Dania. Alright, itu Afina, Mika ke Miki dah. Okey. Saya tengok yang darjah 3 ni sebab baru lagi kan. Dia tak pandai lagi lah. Okey, kita tengok kakak tu buat. Awak bagi kat dia. Okey, tengok dia buat. Tangan di lutut. Ready ball. Okey, go. Okey, betul. Okey, good. Ni, next. Okey, next. Belum. Seorang-seorang dulu. Go. Aduh. Pegang lutut dulu. Ni, kakak. Pegang lutut. Tasya ni. Macam ni ready? Buat ready. Macam tu. Kaki kena buka sikit. Okey, go. Okey, semua boleh mula. Okey, mula. Okey, go. Jangan rendah, tinggi. Kau dah jawab 5 ke 6? 6 kena masa sekolah menengah. Datanglah pagi. Ada coach luar tu. Dah padu dah. Dah power dah. Ini asas je ni. Balik tinggi. Ni cari bola kau. Belum. Otak awak belum lagi. Belum lagi. Woi, ke belakang. Ini macam Akila ni. Ke belakang ni Akila lah ni. Mana? Orang. Apa ni? Teman adik ke? Bukan dia ada adik perempuan ke?
Oh, dia yang bongsu. Oh, dia ada kakak kan? Kakak 2 orang kan? Oh, seorang je. Oh, ya. Gimana? Okey, teman-teman. Main phone pula. Belum lagi. Apa? Okey, berhenti bola. Berhenti bola. Yang belah sini bukan bola pula. Oi. Kita nak setting ball. Bola atas kepala. Okey, bola atas kepala. Okey, mula go. Okey, kalau tak tangkap dulu baru tolak. Buat macam kakak buat. Olivia tengok kakak buat macam mana. Tangan atas kepala. Dia macam tu. Dia aku panggil Laila je. Laila je boleh lawan dia ni. Tak nak busuk pula. Sedap kutuk orang lah live ni. Nanti Laila dengar dia habis kita. Salah. Ni nama dia apa? Sofia. Kenapa lama tak datang? Sebab tadi siapa datang ni? Ni awak datang siapa? Kakak. Mana kakak? Kakak kerja apa? Tangkap. Baling atas. Baling atas. Kuat. Baling kau. Baling atas. Baling atas. Macam kakak tu buat. Atas. Baling atas kepala dia. Go. Kuat. Go. Baling. Bawah. Depan lah lagi. Okay, go. Okay, baling. Ni dah boleh buat dah. Tu. Jangan baling bawah. Dia. Baling atas macam abang tu. Ada yang main bola jaring ke? Takut ada yang main bola jaring ni. Okay, lagi. Tas. Minum air. Okey, berhenti. Minum air dulu. Janganlah minum air bom berlari. Aduh. Cermin ni. Cermin, lampu. Semua 500, 1000. Cermin ni 1000 tau. Biar kau pergi sana minum air dulu. Awak dengan tu lah. Dengan dia orang 3 orang tu. Niki semua. Okey, baris. Mana-mana nak tengok. Niki, Afina. Siapa nama? Divisha. Sini. Mana bola? Ambil bola tu. Niki sini. Okey, sambung tadi. Sambung. Ni awak sini, Niki. Niki sini. Niki kat di sini. Niki sini. Mari sini. Awak baling dia baling dia. Okey, awak baling kat dia. Baling. Okey, Niki baling kat kawan. Niki baling kawan. Ni kawan baling kat sini. Okey. 3 orang ni kakak depan sikit. Dekat sini. Tu ada tiang tu. Sini depan. Sini depan. Okey. Balik. Isi balik. Balik macam ni atas. Alright.
Tak masuk lah. Apa lagi? Punya. Okay, go. Ingat ya, hanya seorang sekali saja. Tinggikan bola, tinggikan bola. Okey, tinggikan bola, tengok tu. Cakap banyak. Baling, baling, tangkap. Baling. Baling. Jauh sikit. Ya, ya, tinggikan bola. Bola dah mati dah, Meh. Bola jatuh lantai dah mati. Mana bolanya? Pulak dah. Baling, baling. Nampak tak baling? Baling. Balik tinggi, tinggi, baling. Tangkap. Wah, ni lambatlah. Ni.
Saya main bola tampar, bukan kutip bola. So, nanti main macam pertandingan boleh? Kita tengok lebih 10 saya bagi lah. Saya nampak ada lelaki lagi bagus tu. Ni dia duduk lagi, mana ada bola tampar duduk? Oh, ada orang cacat boleh. Weh, tadi kan dah training. Apa tu lagi? La ilaha illallah, Sofia ni. Weh, tadi kan dah training. Apa lagi? Berapa dah? Berapa? 5 je. 5 je? Macam mana nak kalahkan Jepun? Macam mana saya nak lawan sekolah-sekolah help tu? Help school tu? Cikgu! Tuh.